Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional (PN) yang pertama bagi tahun 2026 hari ini mengumumkan beberapa pelantikan baharu dalam struktur kepimpinan gabungan itu selain memutuskan jawatan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia akan dipegang oleh seorang ahli parlimen daripada PAS. Perkara itu dimaklumkan oleh pengerusi PN Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan yang berlangsung di Ibu Pejabat Parti Gerakan di Ceras, Kuala Lumpur bermula 11 pagi. Samsuri berkata agenda utama mesyuarat adalah berkaitan pemilihan dan pelantikan pegawai-pegawai PN berdasarkan perkara 8.2 dan 8.3 Perlembagaan Perikatan Nasional. Antara pelantikan yang diumumkan ialah Tan Sri Anwar Musa sebagai Ketua Penerangan Perikatan Nasional, manakala Datuk Seri Dr. Razzie Jidin dilantik sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya PN. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nor dilantik sebagai Bendahari Agung PN, menggantikan jawatan beliau sebelum ini sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya. Bagi jawatan Setiausaha Agong, ia kekal disandang oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dengan timbalannya mewakili Parti Komponen Bersatu, Gerakan dan MIPP. Samsuri turut mengumumkan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai timbalan Presiden PAS. Dalam perkembangan lain, mesyuarat itu turut memutuskan bahawa jawatan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia akan disandang oleh seorang ahli parlimen daripada PAS. Selain itu, mesyuarat turut membincangkan persiapan PN menghadapi pilihan raya Negeri Melaka yang dijangka diadakan tidak lama lagi serta persiapan awal gabungan itu menjelang pilihan raya umum ke-16 PRU 16.